Eric Ries masa dia tulis buku The Lean Startup, dan sebelum dia jual buku dia ni, sebenarnya dia sendiri dah uji buku dia ni sama ada orang minat ke tak. Sebelum buku The Lean Startup ni dilancarkan, Eric tulis dekat blog dia dan dibina audience dan dia buka tempahan awal-awal. Tapi dia tak anggap pujian sebagai bukti. Ramai orang puji buku tu, tapi dia anggap pujian tu sebenarnya benda tu still jauh daripada butang membeli. So apa dia buat? Dia jadikan pre-order sebagai eksperimen dia sebenar, sama ada orang betul-betul nak beli buku dia ke tak. So kalau orang sanggup bayar buku dia sebelum buku dia siap, maksudnya benda tu memang ada demand. Dan surprisingly or not, sekitar 10,000 order masuk belum lagi dia lancarkan buku tu. Itu dah menunjukkan bahawa demand dah bagi salam kat dia, tinggal dia nak jawab salam je. Dan dekat sini kita boleh nampak Eric Ries, the best thing about finding the right demand adalah testing the demands itself. Belum je anda launch, kalau orang dah order menunjukkan bahawa demand tu ada.